Alah, kenapa tak dapat ni? Weh, Mochi, susahnya nak dapat mainan ni. Aduh, tak syok lah macam ni. Weh, tadi ke tempat lain lagi? Macamlah tak tahu. Tahu Mesin tu memang apa? scam. Ya, aku dah tak nak main Kau mesin ni. ni. Weh, Sebab tu lah aku apa? tak suka main mesin tu. Itulah pasal. Weh, boleh tak kalau sekarang ni kita pergi pasar malam? Lagipun sekarang dah malam. Jom pergi pasar malam, jom. Ha, Zafran ada, Firas pun ada. Jom lah kita pergi pasar malam, guys. Apa lagi? Aku nak cari ayam ni. Dapat ayam goreng tengah-tengah malam ni mesti best sangat. Ya Allah. I'm so craving. Kita naik motor, guys. Let's go. Naik motor Let's pergi go. pasar malam. Mochi, Bawa Mochi. slow-slow sikit. Tapi buka pasar malam hari ni. Buka lah. Tengok tu. Buka ke? Daripada Hari ni ada jauh apa? pun dah nampak dah. Ya, hari ni kan Khamis malam Hari ni Jumaat. malam Sabtu. Malam Sabtu. Ya, sorry. Malam Sabtu. Biasanya pasar malam buka. Tapi itulah. Aku tak tahulah apa yang ada. Weh, aku rasakan aku nak beli DVD baru lah. Cerita apa yang Dari ada lah. jauh boleh nampak lampu-lampu dia. Cerita meriah, baru. weh. Macam-macam lah. Cerita baru lah. Cerita apa yang baru-baru? Sekejap, kita parking motor dulu elok-elok kat sini. Alright. Weh, Mochi. Apa lagi tunggu kat motor ni dengan hujan-hujan je ni? Aduh, basah weh. Jom lah. Lah, Zafran dan Firas. Hujan Apa lagi nak pula. tunggu? Jom lah kita masuk. Itulah tu. Let's go dulu. Mochi. Kau nak beli apa sekarang ni? Aku modal tak banyak ni. Bagi aku kira-kira jap. Sekejap Kalau aku nak beli semua dekat pasar malam ni. Kau ada duit? Amboi. Kau ingat aku ni apa? Kau punya cok duit? Cok bank? Mana ada? Aku cukup-cukup makan je ni. Aduh, tapi tak apalah. Jom kita masuk. Tanya aku nak beli apa. Kalau aku memang aku nak beli semua lah. Aduh, tapi jom kita masuk, jom. Okey. Zafran, kau duit kau banyak betul Kau siap-siap buang-buang lagi duit kau Weh, ada tandas awam kat sana. Tandas pun kena bayar juga. Ya Mana? Allah. Ni kat belakang ni aku tengok. Tandas pun kena bayar bang Aduh, teruk sangat dah ni. Aduh, tapi tak apalah. Jom kita pusing kat tempat lain dulu. Tak nak lah. Aku sanggup simpan dai aku biar kat rumah. Weh, tak baik dia macam gitu. Nanti buasir je. Kau nak buasir ke? Bayar RM80 untuk parking. Serius lah kak? RM80? Nasib baik kita orang parking tempat lain. Akak, takkan motor cabut tu nak parking sampai RM80. Kalau Tengok, kereta Kak. Ferrari ke, kereta Mercedes ke apa ke, tak apa juga. Betul tu kak. Kita orang naik motor. Alah, motor Ini biasa motor tu. kapcai tu kak. Motor kapcai takkan RM80 kak. Bagi muka sikit kak. Sikit RM2 boleh terima lagi. Kalau RM80 kita orang pergi cari lain dulu kak. Okey, mari. Beri murah-murah. Bang, ini apa bang? Kan Menjual DVD. kau nak, Wish. DVD kau nak kan cari RM10 DVD. je. Bang. DVD paling latest bang apa bang? Cerita yang paling best abang. Kalau abang ada cerita apa yang Mochi yang sekarang tengah viral? Kau rasa cerita apa Mochi? Sekarang Spiderman Bang. Spiderman. Bang, Spiderman ada bang? Kalau ada Spiderman, sekarang juga saya sanggup habiskan RM10 saya untuk beli DVD alam ni bang. Ke tak ada? Kalau tak ada bagi tahu siap-siap bang. Ayah, lu orang mau cari DVD tu Spiderman lah. Itu DVD baru punya. Kalau lu orang mau mesti boleh mah. Tapi ini TeleGP punya lah, belum HD lagi. Sebab kalau itu lu mau HD punya, itu bulan depan punya baru keluar. Boleh lah, TeleGP pun boleh bang. Si bayar duit. Boleh bang. Yang ini untuk DVD RM10. RM10 bang. Saya beli satu bang Weh, Mochi. RM10 je. Kalau kita beli wayang, kalau kita pergi wayang, mahal weh. Kan? Okey tak ni. apalah. Dapat bur-bur. Kau tengok je lah. Terima kasih bang. Aku cari dekat ni pencuri movie. Tak boleh tengok situ. Yang penting kita keluarlah duit sikit. Bantu dia. Kita tolonglah ada orang jual, berniaga, biasalah. Weh, nasi Arab. Weh, nasi Arab. Weh, masalahnya aku tengah lapar ni weh. Weh, nasi Arab Mochi. Apa lagi nak tunggu? Jom lah kita beli. Jadi chef air. Bang. Assalamualaikum bang. Bang, Mochi, kau nak order tak? Order lah. Duduk lu. Makan kat dalam pun boleh bang Ui, let's go. Kita makan kat dalam. Yo. Weh. Ni bagi kita orang apa? Nasi ayam. Nasi ayam pula. Nasi Arab Mochi? Nasi Arab lah. Nama pun nasi Arab. Nasi Arab lah. Okey bang, bagi kita orang nasi Arab 2 bang. Takkan nak buat nasi ni pula, nasi goreng paprik pula.
Nasi arak Betul tu. 2. Air apa-apa je bang. Yang penting jangan air hujan je. Abang, Siap saya okey. nak saya nak I love you Azad. Bang bagi I love you mochi kat bang. I love you Wawa. NANI? Tolong bang bagi lebih sikit. Love je bagi lebih sikit tolong cepat sikit bang. Kita orang dah lapar ni. Bang tapi sini tak ada payung lah bang. Makan hujan-hujan ni. Alamak. Aduh. Apa hal? Cepat bang. Meja dekat luar tak ada payung. Masalahnya payung dia memang kena pakai sendiri mochi ni ha. Kau nak makan, kau pakai payung sendiri. Okey. Oh terima kasih ya. Okey, bismillah. Jajak kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, terima kasih ayah. Nah, okey. Keluar okey. Sedap jugalah. Lepas tu makan sambil ada view pula. Bang. Oi, nak duit. Okey, boleh. Nak duit ya. Okey, yang ni Weh, nasib baik aku ada duit lebih. Tapi masalahnya Kau ni baik bersedekah. Memanglah kita ni kena tolong orang yang susah mochi. Sebab kalau kita susah, mana ada orang nak tolong kita. Kita dah tolong orang. Macam tu lah cerita dia. Baguslah kau ni. Siapa Biasa-biasa lah. je. Tak apalah. Betul lah bakal isteri kau kan. Dia tu kan harap-harap dia appreciate lah. Terima kasih lah. Dapat balik duit lah. Wui, aku bagi orang duit, orang bagi aku duit. Alamak, rezeki ni. Rezeki kau ni. Rezeki tu. Okey mochi. Bang, terima kasih bang Okey ni saya bayar dulu. Harga ni mahal sikit. Serius lah bang. Tak apa bang. Dia pemurah bang. Dia pemurah bang. Woi, murah agak. Tapi agak-agak bang. Mahal berapa tu harganya? 150 ringgit. Woi, ni nasi Arab ke makan lobster bang? RM200 makan berdua. Aduh, pokailah aku kalau macam gini bang. Tapi betul lah, tengok baju. Baju dia pun macam baju hotel bang. Kita orang dah kerja bang. Terima kasih bang Okay. Masalahnya banyak lagi makanan kita nak pergi ni. Kau tahu tak weh? Kau tahu tak sebab apa dia mahal? Dia import orang Arab. Oh, beras mahal lah dia kata. Dia pakai beras mahal. Beras dia mahal. Import lagi. Chef dia mungkin daripada Arab. Dah duit. Okey dah Okey sama-sama. Okey yang ni makan manis-manis. Aku makan manis. Kurang lah. Alamak. Aku ni dah tengah on diet. Aduh. Orang dah panggil aku Bam-Bam. Aduh macam ni. Aduh mari. Memang sedap. Aduh macam mana. Okey tak apa lah. Kita makan je apa-apa ya. Kita support lah abang ni. Bang kalau macam gitu bang. Kita orang beli. Kau nak apa? Aku nak semua. On diet kepala kau. Kalau on diet mana ada orang makan semua. Aku nak apa? Kalau orang diet. Kalau kau bagi makanan manis depan diorang nak tau. Ya macam tu Bila tak nak? Ya. Bungkus semua bang. Tapi satu-satu lah bang Satu-satu je. Jangan banyak-banyak bang. Nanti ni habis hilang diet kita orang. Kita orang tengah diet ni bang. Nanti baju tak fit. Okey bang terima kasih bang. Okey dah. Satu kotak tu dia bagi nampak. Tapi aiskrim tu boleh lah bang Aiskrim vanilla ni boleh bang. Saya kalau buat aiskrim ni memang saya lah orangnya. Yang ni let's go. Okey kedai kopi Pak Ali. Banyak dah ni. Kopi Lamin Yamal weh. Oh lama. Lamin Yamal punya Oi, ni next level ni. Kopi white coffee, white chocolate. Muka dia Yo, muka dia macam Lamin Yamal lah. Weh, Lamin Yamal dak sistem weh ni. Serius cakap. Betul-betul tak tipu punya. Memang kopi ori lah. Okey bang. Okey bang, boleh bang. Muka dia cetak empat. Tu lah, kita orang beli ni abang. Kopi lah, kopi tak nak susu Tak nak susu, tak nak gula. Duduk lah dulu. Duduk dulu. Alright. Aduh, hujan-hujan macam ni. Kau tak sejuk ke? Sejuk weh. Aku ada payung. Sediakan payung sebelum hujan. Nampak? Payung lah diri sendiri. Tak ingat orang sekeliling. Okey, nah. Okey, bang. Lain kali kursi tu letak dekat-dekat sikit bang. Biar kita orang duduk sebelah-sebelah bang. Jauh sangat ni. Kita orang udah air je. Apa yang keluar nasi ayam pula ni? Bang. Betul. Tapi tak apalah bang. Makan je lah bang. Aku tak boleh makan. Sedapnya. Sedapnya bang. Terima kasih. Okey lagi satu korban. Makan.
Oh, yang ni air kopinya. Lamin Yamal ni kenapa ni? Lamin, jangan sampai aku ambil balik kau punya piala Spain tu tau. Alamak, Lamin. Dah, makan. Jom. Jom. Boboiboy pun ada. Boboiboy. Boboiboy Galaxy. Kedai nasi ayam TCM Adan 26 and Danish. Alamak. Assalamualaikum. Tadi baru makan nasi ayam cerita ni bang. Tapi sekarang ni saya rasa saya nak ambil air tu lah. Air jagung lah, boleh lah air jagung. Air jagung boleh. Mochi nak apa cepat? Ya, saya kalau air, saya nak I love you Azad je. Tolong bang bagi lebih. I love you Wani. Okey bang, yang ini bagi saya yang ini satu. Yang ini satu bang. Ni boleh lah. Okey, yang ini. Alright. Dah kau bayarkan Okey, aku bayar. Bagus lah Okey. kau ni. Biasa je. Apa sangat. Mana duit oi? Oh, tak bagi duit Ampun. Izin. Okey bang, izin. Aduh lupa lah. Kau ni, dia sampai kedai Lamin Yamal ni. kau sampai Teruk dekat lah sini. kedai. Ya, kedai Lamin Yamal ni teruk weh. Okey abang, air dah ambil. Lepas tu Dah. Ni ada lagi. Selamat datang ayam goreng berempah Ray CBU. Sekali cuba Ayam goreng. confirm Ini nak ayam lagi. goreng. Ini ayam goreng. Ini tak ada let's nasi. go. Ni Yang boleh penting niat tulus dibuang secara halus. What? Apa yang dibuang secara halus? Siapa bagi aku hadiah ni? Weh. Dapat hadiah daripada siapa ni? Bahaya ni. Come on lah. Okay. Lepas tu cuba buka hadiah tu dapat apa. Mana tahu dapat hadiah yang best ke apa. Tapi siapa bagi aku handphone pula ni? Hai, takkan siapa dapat handphone ni? Walau weh. Bang, boleh lah bang. Yang goreng berempah bang. Nanti bungkus je bang kita orang makan kat rumah sebab kita dah kenyang Dah berapa kedai makan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bang. Okey, terima kasih. Okey, yang ini bang Okey, resipi. Dapat ni. Oh, dapat tu. Dapat laptop pula. Ada orang bagi aku laptop. Macam mana tengah-tengah hujan ni rosak pula laptop ni nanti. Baguslah pasal malam ni. Itu lah tu. Okey, yang ni nasi goreng dan makanan mandi. Hentikan gurau. Mani? Bang. Es tu tambah bang, tolong Aduh. Manis. Manis. Bukan mani bang, manis. Itu Manis lain dia bang. senyuman Maksudnya, abang. Manis dia senyuman awak. Awak manis dia senyuman awak. Cepat awak. Cepat awak. Bagi saya makanan tu awak. Come on awak. Okey. Ini pistol. Makanan. Cepatlah bang. Kita orang tengah lapar ni bang. Burger satu set bang. Boleh. Banyak ni. Perut Itu saya lah. still ada ruang tau. Kenyang lah. Ni apa macam-macam dapat ni. Tengok sikit lubang hidung dia. Bang, lubang hidung tu bang. Bulu hidung tu terkeluar lah bang. Kan kena makanan nanti macam mana? Bahaya bang Tak boleh bayar. Astagfirullahalazim. Ya Allah, marah Okey, tak apa. Derba untuk Spiderman. Dia pakai kostum. Kostum suit. Comel lah, kepala dia besar. Okay. Nasib aku tak tersepak weh. Aku ingatkan bola tadi. Okey, tempat beli belah Mikael. Eden Pink. Mari datang beli baju. Mari. Promo 100%. Ini aku nak borong semua. Weh, bayarkan weh. Boleh tu dia kat tu. Hey, saya bos. Kedai ni kita ada jual baju hot sale. Baju perempuan paling hot, baju lelaki ada baju. Okey bang, lepas tu bang. Spiderman ada lagi baju Uncle Blocks. Macam-macam dah ada jual ni. Baju Spiderman ada, baju Uncle Blocks pun ada dia cakap. Dapat duit lagi. Ya Allah bang. Yang ini saya bagi abang. Borong semua. Bagi kat Mochi tolong ikut saya. Okey, jom ikut dia. Jom. Weh, dia bos kat sini. Woi. Ni siapa nak bawa balik? Mochi. Kita ni balik naik motor je tau. Ni macam mana nak bawa balik semua ni? Bang, nanti COD kat rumah boleh tak bang? Ni banyak sangat ni kita orang naik motor lah bang. Nanti abang tolong hantar dekat rumah. Okey. Debit card. Muat dah ni. Okey, tu bang. Terima kasih lagi bang. Okey, next kedai kat sebelah. Okey, dapat payung. Dilarang makan tempat lain ke tempat kita orang. Kalau kita orang tahu, kita orang halau. Tak boleh bawa makanan lain ke tempat diorang. Siapa bawa makanan lain tu, memang habis siap lah korang.
Selamat datang ke kedai nasi goreng Lili. Kat sini murah je RM10. Kat tempat lain tak dapat murah gini. Biar betul. Dekat sini nasi goreng baru RM5. Mahal lah Lili ni jual. Mochi? Mahal kan Mochi? RM10 dia jual. Ada Mia yang imut dan Afina yang cantik. Dia punya chef dari Jepun tau. Oh, dia dari Jepun. Patutlah mahal sikit. Konnichiwa. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Serisawa. Wih, ramai kedai dia. Ramai. Viral lah. Weh, Sedap patutlah. ni. Kedai dia viral. Jujur duduk sini Mochi. Okey, Sini, duduk. sini. Sini. Ini baru acah-acah candlelight dinner. Ini baru. Alah cuiknya. Alamak, ni view cantik lah. View cantik. Kak. Kau nak aku bunuh? Come on lah kak. Kita orang nak makan ni. Ni apa pula ada helmet kat tengah-tengah ni? Come on lah. Orang nak candlelight dinner ni. Mak ai. Orang datang tak bawa helmet. Tiba-tiba nampak helmet pula kat depan mata ni. Kenapa pula? Weh. Kak, macam biasa kak. Nasi goreng tadi. Kata nasi goreng yang kak yang paling sedap kan? Mesh ni. Bak datang. Yang paling sedap sekali. Cepat sikit. Kita orang cepat ni kak. Apa lambat-lambat ni kak? Mochi, marah sikit dia ni. Lambat-lambat buat kerja. Kau nak Cepat cepat ni. sikit lah. Oh, dah Saya sampai. ni tak boleh ni. Makanan, buat-buat makanan saya tak boleh. Tak boleh. Kita orang kalau makan memang kena lincah, kena laju-laju. Tolong Izin makan guys. Bismillah. Zin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Woi, kenyang lah. Terima kasih. Okay. Yang ni. Wow. Yang ini dengan orang-orangnya coklat. Bang. Mak ai. Wow. So style. Amazing. Okay. Lepas tu kita tengok dulu Chocolate Factory by Window Abaya dan Absha. Absha dan Arpaulau. Lepas tu ada ST. Oi, ramai betul ini. Ada Kisha. 4 orang weh. 4 orang untuk Salingan hasilkan satu. Kisha. Ya, ada Kisha semua. Dark chocolate 30%. Pandai je dia orang buat ni. Sedap. Dia orang buat chocolate fountain. Nampak Fountain coklatnya chocolate. mengalir. Oh. Lepas tu ada dark chocolate, ada Saya white nak white chocolate, chocolate. ada milk Saya nak white chocolate. chocolate. Astagfirullahalazim, sedapnya. Yummy. Okey, ada lagi ke? Kopi ada chocolate smoothie 5 RM. Wow. Strawberry smoothie 3 RM Wow. discount. Okey, Apa let's lagi? go makan dulu. Bayar kat sini bayar. Semua. Dia semua. Kak, yang ni saya bayar terus kak. Dia nak semua tu. Ni kita bagi duit dah dapat Bagus lah kedai dia. Okey. Macam-macam dapat ni. Kita orang pun dah kenyang gila ni guys. Allahu Akbar. Dah sedap sangat makan. Tapi itulah. Jom balik Mochi. Jom. Dah jom gerak. Balik. Oi. Balik lah. Apa lagi? Ketahui semua ada. Dah jom balik. Weh, jangan motor kita. Hilang aku. Weh, hilang kepala. Weh. Parking RM5. Aku pergi tandas sekejap Alright, pergi tandas. Tapi bohong. Alright lagi, so pada konten kali ni sampai sini je. Habislah pasar malam kita guys. Macam-macam dah Mochi makan ni. Agaknya balik ni habis. Keluar semua benda. Nak kena brisk walk ni. Itulah guys, kena brisk walk guys ni. Aduh. Walau macam mana sekalipun, thank you for watching. Jangan lupa tekan button like dan juga subscribe. Bye bye semua. Assalamualaikum guys. Thank you guys. Bye bye. Bye bye. Yo.